Korang nak tahu tak? Saya buat kaki untuk drink dispenser ni guna 3D printer dalam masa 1 hari saja. Awal bulan hari tu, saya dan isteri sambut hari jadi anak kami dan isteri saya beli drink dispenser untuk majlis hari jadi tu. Tapi ada satu masalah, dia tak ada kaki jadi susah nak guna. Jadi saya pun buka lah Shaper 3D dan buat satu design secepat mungkin. Memandangkan masa yang tinggal kurang daripada 24 jam, saya buat design yang simple sahaja. Oh, by the way, saya nak share mainan baru saya, iaitu satu space mouse daripada 3D Connection. Yang ni kalau kita biasa buat 3D design boleh guna untuk mudahkan kita navigate space ataupun screen dekat 3D software tu. Selepas selesai design, macam biasa saya print menggunakan 3D printer. Untuk projek kali ni, saya gunakan material PETG supaya dia lebih kuat dan kukuh untuk tampung berat air tu nanti. Dan ni pula 3D printer yang saya gunakan. Dan inilah dia hasil selepas siap print. Macam yang saya cakap tadi, saya buat design ni simple je. Kaki tu kita boleh pasang lepas dah siap print, so tak perlu banyak support. Dan nasib baik untuk saya sebab benda tu sempat siap betul-betul sebelum majlis bermula. So itu adalah contoh macam mana kita boleh gunakan 3D printer untuk selesaikan masalah yang mungkin simple tapi waktu kita kesuntukan masa. Oh, by the way, kalau korang nak langgan Shaper 3D Pro version macam yang saya guna, saya ada satu berita baik sebab kalau korang gunakan kod Rizwan10, korang boleh dapatkan diskaun 10% waktu korang langgan nanti. Dan kalau korang nak cuba free version je dulu, korang boleh tekan link dekat bio saya untuk cuba download versi yang percuma. Okay, selamat mencuba!